Ini betul-betul king Maulana, di atas daripada Maulana sebab dia kahwin 6. Walaupun dah 2-3 kali kami pergi Johor, kami tak review kedai ni sebab kami takut kami susah nak makan. Tapi dah tak ada kedai dah kita nak review kedai-kedai yang sedap ni. Jadi kalau datang dekat Batu Pahat, nak cari nasi biryani ada banyak. Dekat Johor memang banyak nasi biryani. Sini antara favourite lah. Nasi biryani Pokok Sena. Let's go. Ni sebenarnya dia ada je lauk-lauk biasa, lauk kampung, lauk campur macam tu kan. Dia buka pagi. Pagi pun ada dia punya sarapan apa semua. Nasi biryani tu dia dalam pukul 9 lebih dia start lah. Seperti biasa, kalau datang Johor tak makan nasi biryani maksudnya kena U-turn balik lah. Dia ada nasi biryani ayam merah, nasi biryani ayam, lembu dan juga kambing. Saya biasa makan ayam lah. Tapi hari ni kita nak order ayam dengan kambing. So order dia dekat sini. Manual. Kak nak nasi biryani ayam merah satu, kambing satu. So ni kita di saat-saat akhir kita ubah dia punya order. Saya ambil nasi biryani kambing, ada kambing bawah tu. Lepas tu kita ambil ayam satu. Jadi sebab Abang nak makan kambing kan, Abang tak makan nasi. So ada kuah dia dan juga dia punya acar lah. So ini basically dia punya set dia. Majoriti kedai biryani dekat Batu Pahat ni memang sedap-sedap. Pergilah masuk kedai mana pun dia memang ada satu standard rasa yang memang lepas untuk kita makan biryani kan. Yang bestnya kedai ni, kalau kedai-kedai lain kadang-kadang operation hour dia tu pagi sampai tengah hari. Dah habis. Yang ni bestnya dia pagi pukul 9 sampai malam. Kadang-kadang malam pun ada lagi dia punya nasi biryani. Itu dia punya kelebihan dah. Rasa dia memang nasi biryani Melayu. Selain daripada roti canai, nasi biryani juga nasi biryani Melayu yang lebih sedap berbanding nasi Melayu mamak. Biryani sulam pula dengan cendol. Ini betul-betul king Maulana, di atas daripada Maulana sebab dia kahwin 6. Cendol kahwin 6, dia ada jagung, kacang pulut, sagu, cincau, natadi koko, semua ada dalamnya. Okey, ni dekat kedai yang sama juga. Biryani bawah Pokok Sena. Dia memang ada cendol dekat sini. Oh, tengok tu. Meriah. Ini kalau tak fikir kita nak review kedai lain memang semua saya habiskan ni. Tapi sebab ada banyak lagi tempat nak pergi kan.